kita nampak daripada floor tu ramai yang minta supaya semua parti-parti politik ni letakkan ke tepi pandangan berbeza sedikit-sedikit yang antara pemimpin-pemimpin mereka, tapi sebaliknya menyatukan kekuatan orang Melayu tu, dirangkul bersama dengan kesatuan orang-orang Melayu daripada bawah untuk akhirnya memasuki pilihan raya dan satu lawan satu. So saya rasa resolusi-resolusi ini penting, dan resolusi-resolusi ini juga sebenarnya merupakan ketukan kepada pintu istana untuk Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong juga mengambil kira isu-isu yang dibangkitkan. Dan saya rasa dari masa ke semasa konvensyen-konvensyen sebegini rupa akan dijalankan. Itulah pun ada jemputan saya dengar daripada negeri-negeri pembangkang untuk nak adakan roadshow berkaitan dengan perjanjian Watram dan juga MOU ketenteraan ini. So kita harap pesanan kita adalah semua rakyat Melayu kena faham perkara yang sedang berlaku sekarang. Kepada mereka yang tidak berbangsa Melayu, jangan risau, kerana anda semua telah melalui peringkat di mana parti-parti Melayu ini memerintah negara, dan bila Melayu itu kukuh, Melayu itu kuat, secara sendirinya bangsa-bangsa lain pun akan terbela dan terjamin haknya, kerana itulah yang kita telah nikmati selama ini, tapi keadaan berbeza sekarang. Resolusi itu akan dipersembahkan pada Agong? Resolusi itu telah pun akan diangkat kepada, saya percaya, Majlis Raja-Raja, dan akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja. So kita tunggu perkembangan selanjutnya pada Sekretariat Orang Melayu yang merupakan penganjur bagi Konvensyen 153 ini. Cuma kita juga mengambil kesempatan dalam debat dalam pembahasan pun kita telah dengan jelas menyatakan perkara 153 ini di bawah Perlembagaan Persekutuan merupakan satu constitutional safeguard, satu keterjaminan dari segi perlembagaan, di mana hak-hak orang Melayu, hak Bumiputera, hak Sabah Sarawak, orang asal itu tidak boleh diragut, tidak boleh diketepikan selagi mana negara ini masih ada. Cuma kerisauan kita adalah apa pendapat orang-orang bukan Melayu kepada hak 153 ini. Hak 153 ini kalau kita tengok daripada sejarahnya, tanah Melayu merdeka 57, kemudian jadi Malaysia 63. Daripada segi bangsa-bangsa lain yang bukan orang asal, bukan orang Melayu di sini, mereka telah bersetuju. Mereka tinggal di sini dengan bahagia, mereka bekerja di sini dengan bahagia, mereka belajar di sini dengan bahagia, mereka aman dan sebagainya. Tapi timbal baliknya adalah untuk memastikan bahawa hak-hak keistimewaan itu kekal kepada orang-orang Melayu, orang asal, orang Bumiputera, Sabah dan Sarawak. So kalau semua rakyat Malaysia memahami konsep ini, saya rasa tidak akan ada masalah. So kepada orang Melayu, kita perlu kuatkan diri kita, pada masa yang sama hak jaga hak bangsa-bangsa lain. Kepada orang-orang bangsa lain, jangan takut dengan orang Melayu, kerana orang Melayu nak mempertahankan hak dia saja, yang selanjutnya akan memastikan orang Melayu, orang bukan Melayu terjamin dan selamat. Terima kasih. Selama ni kita tidak mendalami 153. Sekarang saya boleh panggil saya Melayu 153. Okey, jadi ini adalah akan menjadi kita punya war cry. When kita turun padang, kita akan cakap Melayu 153, Melayu 153. Jadi biar serapkan kepada dalam orang-orang Melayu terutamanya tentang apa itu 153 dan apa perlembagaan itu memelihara hak orang Melayu di bawah naungan raja-raja. So kita kena manfaatkan 153 ini untuk menggerakkan kita punya pergerakan untuk memastikan bahawa orang Melayu tidak tertindas dalam negara ini, hak orang Melayu tidak terhakis, dan orang Melayu akan diberikan tempat yang sepatutnya di negara kita. Dan bangsa-bangsa lain kita memang adil terhadap mereka, tapi jangan mereka melampau untuk mengambil memijak-mijak kita kerana kita berlembut dan kita sangat hospitable. Jadi itulah saya nak peringatkan. Jadi kita adalah Melayu 153. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua orang. Hari ini saya datang sini ke Kuala Lumpur ni untuk perjumpaan ada persidangan 153 Melayu Bersatu. Anda kena ingat tanah adalah kuasa, dan sekarang kita sedang melihat dengan depan mata banyak tanah sedang dirampas. Pada pandangan saya, payung Melayu itu paling besar, itulah saya kena berjuangkan payung Melayu, sebab payung Melayu di dalam tu kami ada, bukan Melayu semua ada dalam tu. Kalau payung Melayu bocor, manalah kami nak pergi. Jadi kamu tidak melihat payung besar Melayu ini sebagai satu ancaman kepada bangsa lain? Saya bersama orang Melayu dah lama Saya tahu macam mana nilai-nilai murni orang Melayu ada. Yang penting budi bicara, dan mereka ada peri kemanusiaan yang sangat tinggi. So mereka, kalau kita bersama mereka,
mereka tak akan bagi kita hidup merempat lah. So, kita akan hidup. Saya punya ideologi satu saja. Kita semua keluarga satu Malaysia. Bagaimana saya, kalau saya boleh katakan keluarga satu Malaysia, saya berdiam diri melihat orang Melayu berpecah belah dan tanah mereka, kuasa mereka sedang ditindas. Saya tak akan biarkan itu. Dan hari ini kehadiran saya telah menunjukkan, telah buktikan saya akan bersama orang Melayu berjuang untuk hak mereka. Saya hormati perlembagaan. Sebagai warga Malaysia, kita mesti ikut perlembagaan Malaysia, dan 153 saya hormat, saya akan berjuangkan bersama dengan orang Melayu.